Sebenarnya dalam masa sebulan ini Menara Kuala Lumpur menjadi kontroversial, iaitu pengurusan Menara Kuala Lumpur sekarang ini ialah Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, iaitu Syarikat Bumiputera 100%. Dan mereka telah menjalankan pengurusan Menara Kuala Lumpur ini dengan begitu baik sekali. Tidak ada apa-apa masalah yang berlaku, malah banyak penambahbaikan dalam program dan aktiviti di Menara Kuala Lumpur sehingga menjadi tarikan pelancong yang utama di dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Saya juga hari ini terlalu sedih, kecewa. Saya tak nak berkata pun tak apa ni, sedu. Sebab rupa-rupanya selepas 30 tahun di mana kapsul tu disimpan di Menara Kuala Lumpur dan kapsul tu dibuka hari ini 5 tahun selepas tahun 2020, rupa-rupanya Menara Kuala Lumpur akan beralih tangan kepada Syarikat Bukan Bumiputera. Ini yang menyedihkan. Sepatutnya kepentingan Bumiputera akan diperkasakan lagi, tetapi menara yang berada di puncak lambang kemegahan negara Malaysia yang dikunjungi oleh pelacung-pelacung akhirnya bukan lagi milik pengurusan orang Melayu. Kapur Abdullah Hukum hilang, Kerinci hilang, kapur baru pun dalam proses untuk hilang. Menara Kuala Lumpur ni pun dah beralih tangan. Tak keterlaluan kalau saya kata satu hari nanti Menara Twin Tower KLCC pun daripada Petronas boleh beralih tangan nanti, kalau political will orang Melayu, kuasa politik orang Melayu terus terhakis seperti sekarang. Malangnya baru-baru ini pihak yang bertanggungjawab mengawasi Menara Kuala Lumpur, iaitu Kementerian Komunikasi dan Multimedia, telah membuka tawaran baru dan akhirnya telah membuat keputusan menyerah balik pengurusan Menara Kuala Lumpur ini kepada syarikat baru. Yang syarikat ini yang diberi hak yang baru ini ialah syarikat 70% kepentingan bukan Melayu, orang Cina, dan 30% Bumiputera. Manakala syarikat sekarang ni di bawah Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, pengarahnya Datuk Abdul Hamid bin Sheikh, merupakan syarikat 100% kepunyaan Bumiputera. Bila berlaku proses mengeluarkan tender baru, perundingan baru dengan syarikat baru nak menghalau Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, jelas sekali nampaknya ada permainan yang tidak sihat. Ianya sudah berlaku desas-desus lama dah. Jadi kita tidak tahu pada mulanya bila perkara ni berlaku. Saya tak nak bercakap banyak. Saya nak merayu kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, kalau dia masih lagi benar-benar berjiwa Melayu, ada semangat patriotisme Melayu lagi dalam darah dagingnya, dan sebagaimana ucapan beliau sebelum ini, saya nak minta supaya kekalkan pengurusan Menara Kuala Lumpur ini kepada pengurusan sekarang, iaitu kepada syarikat Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd.
Jika beralih tangan kepada Syarikat Bukan Bumiputera 70%, jelas ini satu pengkhianatan kepada Syarikat Bumiputera, pada orang Melayu. Dan di manakah yang dikatakan selama ini kepentingan Melayu tidak terjejas, tidak terabai, dilindungi dan sebagainya di bawah perlembagaan 153, terutamanya hak istimewa Melayu. Mana ada lagi hak istimewa Melayu ni kalau macam ni? Kalaulah syarikat pengurusan sekarang ni yang sekata-kata Bumiputera diberi syarat baru untuk kekal dan kena menerima saham Bukan Melayu 30%, tidaklah gempar sangat. Sebab sekurang-kurangnya 70% masih di bawah Bumiputera. Ini nak dibagi pada syarikat yang 70% Bukan Bumiputera, tinggal 30% kaum Bumiputera, dan kaum Bumiputera yang 30% ini sah menjadi sleeping partner. Kenapa berebut? Sebab pengurusan Menara Kuala Lumpur ini menjadi tarikan dan membuat keuntungan yang agak lumayan, 20 juta setahun ataupun lebih. Jadi saya nak minta seluruh orang Melayu, umat Islam yang ada semangat patriotisme Melayu, yang ada jati diri Melayu, sama-sama bersuara, berdoa semoga Menara Kuala Lumpur ini kekal di bawah pengurusan yang ada sekarang ini. Jika berlaku sebaliknya selepas ini dan mengambil kira peristiwa-peristiwa lain sebelum ini yang kita dengar banyak dah, yang tak perlu saya sebut, kita mesti bangkit, kita mesti menentang, dan kita mesti benamkan mereka-mereka yang menjahanam kepentingan Melayu ini. Saya berharap pengurusan Menara Kuala Lumpur, Datuk Abdul Hamid bin Syekh ini bersama dengan pengurusannya jangan berputus asa. Saya telah minta beliau, saya telah bagi motivasi kepada beliau sebentar tadi selepas majlis pembukaan kapsul. Saya mengatakan kepada beliau mesti bersemangat wajah, jangan mengalah, membujur lalu melentang patah, genggam bara api biar sampai jadi arang. Apa nak jadi, jadilah. Di mana pengurusan Menara Kuala Lumpur tetap di bawah Syarikat Bumiputera. Kes sekarang ini di bawah mahkamah, sudah di bawah di mahkamah. Kita pulang pada mahkamah apa keputusannya nanti. Tetapi pokok pangkalnya, kita yang di luar ni berpendapat ini adalah kepentingan kaum Bumiputera yang sudah banyak dah tak ada dah. Kepentingan Bumiputera ni dah banyak dah tak ada. Mana ada lagi syarikat-syarikat yang besar ataupun yang menguntungkan dipunyai oleh kaum Bumiputera. Jom, ayo kita berdoa, kita sokong, kita lawan. Semoga Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd kekal di bawah pengurusan kaum Bumiputera sekarang, iaitu di bawah pimpinan Datuk Abdul Hamid bin Syekh. Terima kasih.